Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Kali ni kita masih lagi dalam mood raya. Hari ni adalah hari Ahad 5 April. Kita akan pergi ke rumah kakak saya. Dekat je dengan rumah di Kajang ni. Ada buat sedikit open house lah. Lepas tu, kita akan lajak ke belah Nilai. Kita akan pergi ke satu shopping complex yang kami selalu spend time kat sana. Jom guys, saksikan vlog family kami kali ini. Khusus untuk tatapan anda semua. Memang terbaik. Boh. Oh yes. Love sekali. Okay guys, sekarang kita dah sampai kawasan rumah Kak Ni. Sekarang kita akan menuju rumah dia. Jom. Sedap tak? Macam mana soto tu? Soto dia banyak lagi bahan. Tapi kita ambil yang bergedil ayam je. Sedap, dia simple. Dia panas lagi. Pedas ke? Tak. Sebab dia ada kecap, jadi ikut selera masing-masing lah. Pedas pun tak sesedar. So boleh water lah. Boleh je. So lebih makan mana? Rasa pedas ke apa? Pedas tu kat ujung. Oh, ada dekat sikit lah. Tapi untuk budak-budak okey lah. Ada? Terbaik? Budak-budak yang boleh tahan pedas lah. Terbaik boh. Baik. Sirap Sirap ais dia memang padu boh. Terbaik. Okey, bagi baby rasa. Bismillah. Sedap. Dia tak manis sangat. Rasa tawar-tawar sikit. Baik, Boh. Rasa refreshing tak? Rasa? Alright, terbaik. Nampak macam manis lah. Tapi rasa kita rasa. So kalau matcha dia tak manis. Yang ni dia rasa macam ada sepekat rasa macam dia green tea. Green tea rasanya. Tapi matcha bukan rasa macam ni pahit. Ni ada orang makan matcha strawberry tu. Okay guys, ni ada nombor kat sini. Kita boleh buat tapahan di sekitar Bangi, Kajang. Terbaik boh. Dia punya sup soto tu memang padu guys. Terbaik boh. Guys, sekarang dah sampai ke hentian sebelah Nilai. Trafik dah slow. Okay guys, Alhamdulillah kami dah sampai sebuah shopping kompleks di Bandar Baru Nilai. Kita singgah kat sini sebab kita nak cari beberapa barang keperluan. So jom guys, stay tune. Memang terbaik boh. Just nak update. Tadi kita dah open house di rumah Kak Ni. Masa raya tu kami tak sempat balik Kelantan sebab kita hanya beraya di Kedah je. Alhamdulillah lah kami dapatlah beraya dengan Kak Ni dan family lah. Okay guys, kami juga ingin mendoakan lah semoga Kak Ni cepat-cepat sembuh daripada rawatan yang beliau lakukan sebelum ini. Semoga cepat-cepat kembali bekerja. InsyaAllah you are the strong girl. So stay tune guys, memang terbaik. Okay guys, sekarang kami berada dekat Popular yang Mall Nilai. Kami jumpa sharpener yang gunakan bateri guys. Kami baru je beli online. Harga dia less than RM10 guys. Memang terbaik. Tengok Afa ada pegang apa tu? Betul. Apa tu? Blind box. So Afa rasa dalam tu ada apa? Afa tekan yang tu. So guys, nanti kita tengok masa tu Afa akan dapat. Memang terbaik boh. Okay Afa, sekarang Afa cuba reveal apa yang Afa dapat dalam black box ni. Jom.
Okay, jom kita buka. Dapat yang ni. Tak, yang aku punya expectation. Tak. Tunjuk. Apa tadi? Apa bajet yang mana dia dapat? Afa nak yang ni. Tapi aku dapat yang ni. Yang atas. Yang atas eh? Okay, anyhow, terbaik. Terbaik, boh. Okay guys, sekarang kita di session kanak-kanak. Target kita adalah kita nak cari baju atau pakaian untuk Alpha untuk majlis anugerah cemerlang dia. So kita aim kalau dapat, kalau boleh warna yang terang dan juga baju kurung. Jom kita tengok. Dia kecil. Betul? Ha? Nak purple? Ini pun cantik macam ni, Bi. Ada style sikit. Cantik. Saya rasa standards ni below 100. Okey lah. Mari kita try sini. Jom. Ni boleh ni lace ni sebab dia bukan apa? Bukan. 78. Ni. Sekarang kita berada di bahagian elektrik. Kita tengok rice cooker. Masa kebetulan kita jumpa rice cooker jenama Tefal. Dia buat bundle set. Bundle set dia dua tau. Satu dia dengan mini steamer. Dengan harga ni. Yang satu lagi dia buat dengan blender. Dua-dua jenama Tefal. Memang baik lah. So kita plan ambil steamer. Sebab kita pun memang ada juga usha-usha steamer. Alang-alang dia dah ada bundle set. Then better kita ambil rice cooker dengan steamer lah untuk bundle set ni. Sekarang sebelum kita balik, kita nak tapau bumbu babah. Actually, dalam dah dah last makan sebelum puasa. Terbaik bah. Tadi Afa ada pergi open house, ada jumpa Mak Ngah, Abang Afiq, Kak Amalia, Abang Luqman dan keluarga dari Kelantan pun Afa jumpa Tok Cik Ngah. Mereka semua baik-baik. Tadi Mama ada beli baju untuk Afa. Guys, kita punya tapau nasi bumbu babah dah settle. Paru goreng, ayam habuk, ayam belada. Terbaik boh. Okay guys, Alhamdulillah kita dah settle membeli barang-barang kita. Kita dah dapat replacement untuk rice cooker. Dan kebetulan dapat pula buy one free one steamer. Makanan tapau untuk dinner. Okay guys, sebelum kita mengakhiri dekat Aeon Mall Nilai ni, Afa nak pergi beli roti boy dekat ground floor. Mama pula nak air pistachio. Terbaik boh. Lapar ni. Erok. Buat macam tu. Erok. Makeup ke? Mana apa? Ini ke? Pink cerah. Pink cerah. Cerah. Pink cerah dengan putih. Putih. Okey. Kalau ada balai macam ni, macam ni. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Putih. Lepas. Dia akan longgang. Dia akan longgang sini. Okey. Tengah-tengah saja. Okey, tengah-tengah. Lepas tu lepas tangan je. Okey. Okay. Alhamdulillah guys, kami dah settle vlog kami untuk hari ini. Sekarang kami dah nak balik ke rumah lah. Harap anda semua terhibur. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan.
Jasa anda sangat-sangat kami hargai. Sehingga berjumpa lagi untuk vlog-vlog yang akan datang. So stay tune. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terbaik. Boh. Oh yes. Love sekali.